Malam tu keluarga kami dikacau sesuatu. Selalu bila tonton cerita seram, mesti banyak kan adegan misteri dan jump scare yang buat korang terkejut. Grandma. Betul tak? Tambah-tambah lagi kalau scene tu dibuat di dalam hutan contohnya. Kita juga sering dimomokkan dengan pelbagai jelmaan dan makhluk aneh yang ada di hutan. Bigfoot, jempalang, sang kelembai, nenek kebayan dan sebagainya merupakan contoh mudah yang seringkali kita dengar. Tapi, bayangkan dalam hutan tu ada macam-macam lagi yang boleh kita temui selain dari yang disebutkan tadi. Oleh yang demikian, dalam video kali ini, jom bersama dengan Prof Tau untuk kita mengkaji 5 penemuan hutan paling misteri di Malaysia. Yang kelima, Istana Lama yang Ditinggalkan. Bagi senarai terawal, ada sebuah binaan misteri telah ditemui di pinggir Sungai Bernam. Dikatakan, ianya dibina pada abad ke-18 di mana mempunyai tembok bata, kolam takungan, tak kurang juga lantai yang berbatu-batu. Tapi, apa yang pelik dan misteri adalah istana tersebut seakan-akan tak pernah berpenghuni. Masyarakat tempatan percaya ianya adalah projek pembinaan yang terhenti kerana wabak misteri, mungkin campak, mungkin influenza dan mungkin juga malaria yang melanda. Tiada bukti kukuh yang bertulis yang dapat disahkan. Ada juga mengatakan ia adalah sebuah projek rahsia negara jiran yang gagal disiapkan akibat wujudnya konflik persempadanan. Walaupun sehingga kini tiada laporan rasmi mengenai istana tersebut. Bukti jelas dan nyata adalah Sungai Bernam itu sendiri terkenal sebagai tapak arkeologi prasejarah dengan penemuan unik seperti kubur batu dan tembikar lama. Ini sekaligus menunjukkan kawasan tersebut sebagai lokasi strategik kepada sebuah peradaban dan juga perdagangan. Yang keempat, Makam Yahudi terakhir Nusantara. Seterusnya, kita pergi ke negeri yang terletak di utara Malaysia. Sebuah negeri yang kaya dengan sejarah lampau dan titik perdagangan penting semenanjung. Tahukah korang, sekitar abad ke-19 yang lalu, Pulau Pinang merupakan negeri yang terkenal dengan pelabuhan selain daripada Melaka dan Singapura. Antara tarikannya adalah berfungsi sebagai pelabuhan bebas cukai. Ini seterusnya membuatkan ramai kedatangan bangsa asing, misalnya China, India, orang Yahudi, Armenia dan pelbagai lagi. Ada satu jalan di Georgetown telah dinamakan dengan nama Jewish Road ataupun Jalan Yahudi sebelum ianya kini ditukarkan nama kepada Jalan Zainal Abidin. Kawasan ini telah menjadi penempatan komuniti Yahudi suatu masa dahulu. Mereka aktif terlibat dalam perniagaan tekstil, rempah dan hubungan dagang antarabangsa. Jadi, tak hairanlah kenapa wujudnya perkuburan Yahudi di situ. Ini kerana bukti kewujudan komuniti Yahudi pernah mendiami bumi tanah Melayu ni. Jap. Apa kaitan makam Yahudi ni dengan tajuk video kali ni? Sebenarnya, kawasan perkuburan Yahudi ini adalah di pinggiran kota ataupun di luar pusat bandar. Ini selaras dengan amalan kolonial British yang tak mencampur adukkan antara yang hidup dengan yang mati. Jadi sebelum wujudnya pembangunan di situ, kawasan ini merupakan kawasan berluka serta semak samun yang diabaikan. Yang ketiga, penemuan gajah tua. Pada 2020 yang lepas, negara digemparkan dengan sebuah penemuan misteri yang mana turut menjadi rekod terpenting terhadap kajian prasejarah Malaysia. Sekumpulan saintis dari Universiti Malaya telah menemui fosil gajah purba stegodon di salah sebuah hutan di Gopeng, Perak. Dengan anggaran usia geologi antara 30,000 tahun hingga 80,000 tahun. Detik bersejarah ini diketuai oleh Dr. Ros Fatihah bersama dengan Encik Lim Zi Shen. I'm Dr. Ros Fatihah Muhammad from Department of Geology, University of Malaya, and this is our latest discovery.
is actually a tooth of a stegodon. Penemuan bersejarah ini adalah hasil maklumat dan bantuan daripada pemantau gua tempatan serta kajian lapangan pasukan mereka. Menurut laporan, fosil tersebut tidak berkaitan dengan manusia purba, namun ianya penting bagi memahami sejarah migrasi fauna purba serta perubahan alam sekitar di Asia Tenggara umumnya. Selain disahkan oleh pakar antarabangsa, proses penemuan juga telah dikuatkan lagi dengan proses pengimejan superkomputer, di mana fosil tersebut berkemungkinan milik stegodon yang berusia kurang daripada 2 tahun. Yang kedua, makam panjang tersembunyi. Korang boleh bayangkan tak adanya penemuan unik makam dan tempat persemadian panjang yang melebihi ketinggian manusia biasa. Bina S itu tu panggil kubur Tok Panjang situ. Jika dilihat secara logik, kepanjangan sesebuah makam tu mesti merujuk kepada jasad empunya badan. Betul tak? Inilah yang dapat kita simpulkan, di mana terdapat suatu kawasan di pedalaman hutan di Bukit Segenting, di mana wujudnya sebuah makam misteri yang tersangat panjang. Dikatakan, panjang makam ataupun kubur tersebut mencapai jarak sekitar 17 kaki. Menurut orang tempatan, kubur ni milik Daing Ahmad bin Daing Abdul Rahman, seorang bangsawan berketurunan Bugis. Sebenarnya, saiz panjang bukanlah ukuran kepada ketinggian fizikal. Sebaliknya, ia merupakan tradisi orang lama sebagai tanda penghormatan, taraf status serta pengaruh yang dibawa oleh individu tersebut waktu hayatnya. Waris anak Daing Ahmad, iaitu yang ada kat sini bapa dia Daing Abdul Rahman, dan anak-anaknya yang ada kat sini 5 orang saja, iaitu Daing Aminah, Daing Sulong, Daing Pundo, Daing Rabu dan Daing Yang. Daing Yang tu tak berkahwin. Yang pertama, misteri ular batu. Terletak kira-kira 200 km dari Bandar Kuching, di salah sebuah pekan Engkilili, adanya kawasan hutan belukar di mana wujud sebuah batu yang menyerupai bentuk seekor ular yang sangat besar. Batu tersebut dinamakan Batu Nabau, terletak 3 km dari pekan Engkilili. Nabau membawa maksud ular gergasi menurut dialek Iban, dengan kepanjangan 9 meter dan berbentuk runcing pada hujungnya. Batu tersebut kelihatan seakan-akan ular yang keluar dari tanah, menyebabkan ramai orang percaya ianya adalah seekor ular yang telah disumpah menjadi batu. Menurut cerita orang tempatan, disebabkan bentuknya yang unik dan misteri, pengunjung dari seluruh dunia telah datang dan melakukan upacara pemujaan di situ. Bilangan yang ramai dalam satu-satu masa ada kalanya telah mengganggu kehidupan seharian penduduk tempatan. Ini kerana mereka beranggapan kawasan tersebut sangat suci dan berkuasa mistik. Tak kurang juga dari permintaan nombor ekor hinggalah kepada kesembuhan dari segala penyakit. Kesimpulannya, dengan segala bentuk penemuan misteri ini, negara kita sebenarnya menyimpan pelbagai khazanah alam yang sangat mengagumkan. Tak kira bentuk atau perspektif masyarakat, apa yang pasti, penemuan-penemuan ini perlu dipelihara agar ia dapat diturunkan kepada generasi yang akan datang. Macam mana? Korang ada pendapat tak mengenai senarai bagi video kali ini? Jika ada, boleh tulis di ruang komen di bawah. Okeylah, rasanya setakat ini sahaja perkongsian untuk video kali ini. Jumpa lagi di video yang akan datang semua.